Bang isap okok tak? Isap dek. Saya kena ada buat benda nakal satu. Kalau tak, orang anggap saya malaikat. Awak bayangkanlah, saya income okey, famous, muka handsome, badan fit. Jarang dek usahawan fit. Susah nak jumpa. Usahawan yang tengkuk sejajar dengan telinga ramai. Duit banyak, tapi ejakulasi peramatang. Dia ni dada ke dalam, perut ke depan. Bersepah-sepah. Okay. So saya adalah nakal ada sikit dek. Itu pun isap okok saat beli batang lah. Kadang-kadang tengah jalan nampak kedai Aceh tu, beli okok saat sebatang, tak telinga. Beri dia mamak, Nescafe tarik tu, isap. So, sekurang-kurangnya tak adalah jadi malaikat, manusia lah. Faham? Tapi awak jangan isap okok. Contoh awak miskin, lepas tu isap okok ni membazir. Kalau membazir dalam keadaan berjimat, dia tak kena dengan Persatuan Pembaziran Sedunia. Membazir kena betul-betul. Faham? Bayangkan awak mati kerana isap okok seluduk. Rugi. Orang jumpa awak, mulut berbuih, didapati meninggal dunia kerana overdose Nusantara Hijau. Rugi dek. Kematian awak tu orang ingat pasal tu je. Tak ada apa faedah awak bawa kepada dunia. Okay? Tengkuk dengan kepala sama level. Tips tebal muka direct selling. Kepala otak korang install lah app saya. Dalam tu adalah. Korang cuba install sekarang. Yang mana kawan-kawan yang berniaga, yang nak tambah income. Dalam app saya tu G2. Sebanyak ilmu teknikal. Ada tak tim saya wasabi korang? Ataupun isi borang ni, siapa yang belum ada income tambahan guna internet, nak menjual tak tahu cara, isi borang ni. Nanti tengah hari saya wasabi korang. Selamat datang yang mana baru lalu ke FYP. Kadang-kadang ada orang dia tak perasan, rupanya dia belum follow saya. Yelah, sebab wajah tampan macam ni dah tak banyak kat Malaysia. Bila lalu dia tengok, dia terpana tau, Ailio meleleh ke bawah. Rupa nak follow. Terima kasih, thank you very much kawan-kawan. Rina, Abdul Razak, Azam, thank you. Salam pengenalan semua. Tapi saya harap korang tak terasa lah. Kita kat sini santai-santai je. Boleh kawan-kawan Sebab saya tak reti lah nak jadi macam jinak-jinak sangat. Sebab tu bukan diri saya. Boleh Boleh Okay, ada apa-apa saya boleh bantu korang ke? Dalam background dia nak jadi salesman yang bagus. Ada dek. Bang, haters tak ada ke? Saya perlukan yang baru. Sebab yang lama semua dah jadi peminat. Dalam ni ramai dulu benci tengok saya. Nampak video saya, dia botol lah botak, kiwak ni botak. Cakap sembang pumpang. Dia komen. Lepas dia komen, lalu video lain. Dia tengok. Semangat dapat, inspirasi dapat, ilmu dapat. Terus dia minat. Lepas dulu punya benci tau. Satu hari saya tak live, dia mesej, bang tak ada live ke? Kau tengok. Dulu benci, sekarang windu. Okay, terima kasih kawan-kawan semua. Kadang-kadang tak kenal kan. Baik, jujur. Siapa dulu tak suka saya, tap saya sekejap. Baik korang jujur. Okey, saya okey, no problem. Saya terima dengan hati terbuka. Siapa tak suka saya dulu? Tengok Jan, Sufian, Alip. Ni admin guys. Yang paling style, admin ni dulu tak suka saya tau. Sekarang sampai jadi admin, kau bayangkan. Cukup benci dulu. Cukup benci, saya marah-marah. Dia kata, sembang lah dia ni. Ujung-ujung jual air liur. Waalaikumsalam, selamat pagi. Akmal, terima kasih Man. Semoga apa yang saya share ni awak boleh guna dalam hidup Man. Lepas tu panjangkan dengan orang lain
Saya sebab bahasa kasar sikit, Faizan. Awak wanita ke Faizan? Kepada akak-akak wanita, dengar ni, saya didik korang. Kadang-kadang korang minat je, cuma korang tak perasan. Macam ni, Puan Faizan, macam suami akak adalah seorang lelaki yang jinak, betul? Dia bekas penerima anugerah nilam kat sekolah. Dia jinak, saya faham. Ada lelaki, dia memang jenis jinak. Baju masuk dalam, tali pinggang sampai pusat, 24 jam. Kalau pergi kenduri pun pakai baju belang-belang, kiki lala. Kalau akak susun baju warna sama, dia sikit tak marah. Betul tak? Terlalu jinak. Kadang-kadang akak marah-marah dia pun diam. Dia tak melawan balik. Saya yakin kak ada lelaki macam tu. Yang jenis cakap pun jenis penanda wacana semua lengkap. Contoh, wahai isteriku, dagang Pak Malau dagang belipat. Hujung minggu ini kita ada urusan apa ya, kerana saya ingin menyusun jadual saya supaya tidak bertemu dengan jadual awak, berjumpa dengan keluarga awak, bersama jumpa abang awak, kakak awak, adik-beradik awak, yang mana kita baru lepas jumpa semalam, jumpa lagi. Contoh. Okay? So akak kena faham tak? Ramai wanita dia terlepas pandang. Korang bukan wanita jahat pun, cuma terlepas pandang. So bila suami kita jinak kan, dan kita tengok lelaki lain, kita rasa macam nak marah. Deep inside kita rasa semua lelaki kena sama macam lelaki aku iaitu jinak. Macam saya kan jenis liar, betul tak? Macam saya, isteri saya suka saya sebab saya liar. Saya bad boy. Saya liar-liar namun jinak tu. Sebab tu wife saya suka saya. Faham? So dia lain-lain jenis. Okay, jadi akak semua faham Okay. Parent dengan mertua dua-dua ajak bakar-bakar ayam macam nak bagi badan. Tak, kepala otak korang. Kalau kau kerja, kau cakap lah kat mak mertua kau, tak boleh mak, saya kerja. Kamu ni aja kerja je. Tak boleh langsung menyertai bakar-bakar ayam. Tengok macam adik-adik kamu yang lain. Menantu mak yang lain. Semua boleh tak? Mak mertua kau tak faham. Adik-beradik lain semua kerja kerajaan. Habiskan cuti. 12 hari habiskan cuti. Dia tahan cuti dia selama 16 tahun. Macam kau, meniaga apa balik. Orang meniaga, waktu orang cuti lah kita make money. Setuju kawan-kawan semua? Orang meniaga, waktu orang cuti lah kita buat duit. So kerjaya tak sama. So kau hantar bini kau je pergi. Bini kau je okey. Biar dia happy, tak apa. Lepas tu kalau kau ikut semua mak mertua kau cakap, esok kalau financial problem, kan, contoh mak mertua kau selalu suruh kau join acara, kau tinggalkan bisnes, sosial kau sikit. Esok bila kau tak mampu bagi nafkah kat isteri kau iaitu anak dia, penyudahnya mak mertua kau salahkan kau balik. Kau faham tak? Kau faham tak? Mak mertua kau salahkan kau balik. Kenapa tak jaga anak mak? 250 nafkah. Kesian anak mak. Mak membesarkan dia dulu dengan kemewahan. Bila kahwin dengan kamu, seksa hidup anak mak. Okay. Kenapa abang suka hentam orang miskin? Mentang-mentang ada hutang 20 tahun lagi. Bukan hentam, kesedaran. Sebab saya alumni kemiskinan. Betul tak? Saya bukan macam segelintir influencer. Saya bagi contoh lah. Katakanlah dia ni memang kaya disebabkan internet. Maksudnya dia start buat konten, dia ada follower, disebabkan tu dia kaya. Tapi dia ada ijazah perhotelan. So kekayaan dia langsung tak ada kena-mengena dengan ijazah perhotelan. Sebab dulu dia belajar macam mana nak masukkan yang sapu tangan tu dekat halkom. Contoh cara susun sudu. Tak ada kena-mengena langsung dengan kekayaan dia. So influencer ni kadang-kadang dia suka please others supaya orang lain minat dia. Kau faham? So bila ada budak-budak muda tanya dia,
Contoh Daniel masuk live dia. Abang Barom, saya nak jadi abang. Oh, bagus. Awak belajar rajin masuk universiti, awak akan jadi orang kaya. Jangan berhenti belajar, adik-adik semua. Hafallah nama penjajah yang dah mati, yang pernah jajah negara awak. Hafal formula macam mana untuk mengira panjang segitiga. Contoh. So, kalau dia bagi advice macam tu, kau setuju tak? Semua makcik-makcik kat Malaysia ni suka dia. Kau setuju? Kalau setuju tak setuju ramai-ramai? Semua makcik kat Malaysia suka sebab memang impian makcik-makcik adalah untuk anak dia belajar tinggi-tinggi. Betul tak? So dia dapatlah follower ramai. Macam saya tak peduli lah orang nak follow ke tak nak ke pergi mampus. Saya cakap benda betul. Saya memang kaya sebab internet. Okey, tu terang. Saya kaya sebab internet. Kadang-kadang adik tanya, bang, saya tengah belajar, boleh bagi tips? Saya cakap terang, dik, sorry dik, saya tak ada pengalaman belajar, dik. Saya tak ada pengalaman buat buku scrap, tak ada pengalaman buat assignment, jumpa Profesor Emeritus Kepala Bana, lepas tu intern. Saya tak ada pengalaman tu. Intern allowance 800, saya tak ada, dik. Saya tak tahu apa advice nak bagi kat awak sebab saya skip. Lepas SPM saya terus buka college saya sendiri. So kalau awak nak tanya macam mana nak hidup bebas, saya tahu. Nak keluar daripada kemiskinan, saya tahu. Tapi cara-cara untuk kekal dalam kemiskinan saya tak kerti, dek. Okey, faham Waalaikumsalam dari New Zealand. Wow, Afif, nasib baik awak bagi tahu awak daripada New Zealand. Kalau tak, kita orang semua tak tahu. Betul tak? Ucapkan terima kasih ke Afif kan? Terima kasih tuan. Ya Allah, lega awak bagi tahu awak kat New Zealand. Kalau tak, kita orang semua tak tahu awak kat New Zealand. Rugilah bayar tiket flight mahal-mahal apa semua orang tak tahu. Faham tak? Thank you, terima kasih bagi tahu. Nasib baik awak bagi tahu. Memang macam tu kan kawan. Kalau contoh rumah besar, tak ambil gambar, rugi tau, tak tahu. Betul tak? Kalau pergi berjalan, pergi overseas, tak ambil gambar, orang tak tahu, rugilah. Beli tiket flight apa semua. You understand? Thank you, babe. Yang lain-lain, korang bagi tahulah nanti kat mana. Saya sungkai bang. Amin, Yamin. Tengok gambar profil pun tahu. Yang jenis kabur-kabur terus belah-belah sungkai tu. Tak sungkai, terolak. Dua tu je. Gambar profil yang kabur dalam kereta Saga BLM selalunya memang belah-belah sana. Tak sungkai, terolak, Slim River. Kalau bawah sikit, Batang Berjuntai. Situ je. Kalau DP saya daripada mana? Kepala otak korang. Ingat ni apa? Teka-teki ke? Dah. Cukup. Saya okey bang, Ulu Kelang. Bang, saya struggle gila. Bukan awak seorang, peace. Dalam ni pun ramai struggle. Cuma dua je lah. Satu, ada orang dia cerita kat orang dia struggle. Ada orang tak tahu dia struggle. Semua ada struggle masing-masing. Setuju kawan-kawan semua? Semua ada, peace. Bukan awak seorang. Semua orang ada struggle masing-masing dalam hidup. Waalaikumsalam. Office Government Adli. Nampak wajah awak macam PTD tu. Tak ada meeting pagi ni. PTD kan suka meeting. PTD memang meeting je ya. Mana penolong setiausaha di meeting. Mana bos ni meeting. Tak tahu bincang apa. Tapi selalu Kerani selalu pergi bank. Tak tahu duit banyak sangat ke apa. Kalau kau tengok kerani tak ada kat meja dia, dia ni mana? Zaki mana? Zaki bank. Mesti bank. Kerani bank, tak bank ambil anak sekolah. Antara dua je. Kau jarang jumpa Jusa selalu pergi bank.
Jusra jarang. Yang kerani kerap pergi bank. Tak tahulah bank rakyat ke apa, tak pasti. Overlap lah, selalu overlap lah. Siapa belum follow, ketik button follow dulu. Salam pengenalan semua. Orang pejabat tanah kalau nak jumpa selalu cakap dia orang ada meeting. Itulah masalah bila dia panggil apa, birokrasi kan. Tujuan birokrasi ni, matlamat dia adalah untuk efisien. Tapi hakikatnya birokrasi membuatkan banyak decision dan pelaksanaan lambat. Kawan-kawan setuju dengan saya? Siapa setuju? Sebab tu kalau kau buat bisnes, kalau kau nak laju, management bisnes kau tu kena small, decision tu kena straightforward. Kalau kau lalu banyak, sebab tu banyak company besar sekarang ni, company kecil banyak potong dia orang, banyak control market sebab company kecil laju buat decision. Kalau macam organisasi besar lambat. Contoh kes-kes kecil lah, contoh seperti tandas tersumbat. Tandas tersumbat punya kes, kena meeting dulu, buat paper, kerani buat paper, hantar kat eksekutif ataupun pegawai, naik bawa meeting nanti tak boleh turun meeting sebab ada panel-panel lain yang tak ada waktu tu sebab ada meeting lain. So untuk settlekan bab tandas ni dalam 613 tahun lah. So sebab tu korang berak je kat kaki kawan-kawan ke, kencing je dekat mana-mana yang boleh dulu. Sebab kalau nak tunggu dia orang lambat. Okay, yang penting najis tu buang, jangan sumbat dalam perut. Faham? That's how the world works lah guys. Saya dapat tawaran F41 MINDEF. So awak pergi tak? Jawatan apa tu? Sekarang pegawai 41 lagi Sama grade dia. Kalau kerani N1 kan yang baru punya. Kalau government. Soft skill ke CGPA lagi penting? Semua. Contohlah, saya bagi awak contoh. Kejayaan ni, dia adalah gabungan pelbagai kemahiran daripada pelbagai cabang. Okay, saya bagi contoh kat awak. Kalau mental seseorang itu strong semata-mata, tetapi dia tidak ada apa-apa skill set, maka dia hanyalah seorang miskin yang mental dia kuat. Kau faham? Kalau awak suruh dia push up, dia boleh push up selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Mental dia strong, tapi dia miskin. Awak faham? So dia mesti kena ada gabungan banyak. Katakanlah awak nak berjaya dalam dunia career. Pertama, CGPA tinggi tu advantage. Kalau awak nak kerja, orang tengok CGPA. Kedua, awak pandai bersosial, awak pandai bercakap, awak mahir public speaking, awak boleh convince orang. Lepas tu awak ada skill set yang melibatkan teknologi. Awak mahir 600 bahasa, termasuklah awak boleh berdialog dengan jin. Contoh, ada kawan ofis kena rasuk, awak boleh berbual. Awak keluar daripada badan dia. Demi Allah Azza wa Jalla, 7 cakrawala keluar. Contoh. So, awak akan jadi seorang engineer yang digilai semua company-company besar dalam muka bumi ni. Sebab awak special. Faham? So, awak kena faham dek, manusia ramai. Bila manusia ramai, dia jadi hyper kompetitif. Okay, persaingan yang maha dahsyat. Jadi kalau awak nak menang dalam persaingan ni, awak kena jadi different. Awak kena handal banyak perkara. Contoh, katakanlah saya bersaing dengan ramai usahawan, dengan content creator, dengan influencer. Setuju? Katakanlah saya buat live, saya bersaing dengan ramai orang lain buat live. Kalau saya punya cara buat live adalah jinak macam orang lain,
Macam mana saya nak outstanding? Okay, kedua, saya adalah usahawan. Kalau saya pakai baju, pusat saya tersembul, lepas tu saya punya tengkuk ada hitam-hitam, sama macam usahawan lain, yang sekadar dia ada valve fire je. Kelebihan dia adalah dia usahawan dan ada valve fire. So macam mana saya nak mendahului dia orang? Do you understand it? Faham? So semua carrier macam tu. Don't be the same. Always be better. Understand? Bagus. Selamat maju jaya. Saya sokong. Naupal lama tak berbual. Kalau kita tak sama, mesti akan ada orang tak suka, ya bang? Ya bun. Sebab secara psikologi, kita tengok kat diri kita lah bun. Contoh, kenapa kau suka Azri Walter bun? Mesti ada sudut-sudut yang sama. Contoh, tampan mustahil lah. Sebab kau tak handsome. Adalah sudut-sudut lain. Mungkin ada janggut, kita tak tahu. So, manusia ni kita cenderung untuk suka orang yang ada persamaan dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi, contohlah, saya ada kawan-kawan yang kerja kerajaan dulu kan. So, kenapa ada kawan-kawan saya tak suka saya? Bukan sebab dia jahat atau saya jahat. Sebab kaedah menjana pendapatan kita dah tak sama. Dulu kita sama-sama kerani, sama-sama lepak tangga isap okok seludup, sama-sama keluar pukul 12, pukul 4 baru masuk office. Kita sama. Betul? Tukar-tukar sport rim. Dulu kita sama. Kita suka. So bila kita dah lain, dah kaedah jana pendapatan dah lain, career dah lain, so kita rasa macam dah tak ngam dengan orang tu. Faham? Normal. Memang macam tu. Sebab tu bun, kalau semua orang suka kau, maksudnya kau biasa. Semua orang suka kau, semua orang tak ada hal dengan kau, maksudnya kau biasa. Kau tidak memberi apa-apa rasa tak selesa ke orang lain. Macam mana nak build hunger for success? Adakah dengan naik kadar testosteron sahaja? Kalau tanya saya, dari sudut internal dia, testosteron lah. Sebab yang move kita adalah benda-benda dalaman. Benda-benda dalaman ni. Sebab tu ramai orang muda, dia lebih agresif daripada orang usang. Lebih ramai orang muda berani ambil risiko berbanding dengan orang usang. Sebab dia adalah testosteron. Kalau seorang usang tu, dia nak sentiasa agresif untuk unlock kejayaan baru, so dia kena jagalah dia punya level of testosteron. Cara makan dia, exercise, lifestyle. Lepas tu, kadang-kadang environment sekeliling main peranan. Contoh, kalau kau duduk kawasan yang semua miskin ataupun pendapatan average, kau jalan kat kawasan perumahan tu, semua kereta sama dengan kau, iaitu Pro 2. Kau jalan, semua motor sama macam kau, bini dia semua lebih kurang sama macam kau. So kau tak ada rasa apa-apa yang mencabar akal, faham tak? Tapi kalau kau start, aku nak pindah lah, duduk dekat satu kawasan yang aku paling miskin. Katakanlah kau pakai kereta konti, kau tengok kat situ semua orang balik rumah naik helikopter. So kau akan rasa satu cabaran baru dalam hidup. Pantat all this motherfucker, mana dia dapat duit? Shit, apa lagi aku tak tahu? Kat mana lagi sudut sukses finansial yang aku tak tahu ni? Aku rasa aku dah cukup style lah. Naik Lambo. Macam mana dia orang boleh ulang alik pergi kerja naik helikopter? Faham? Alhamdulillah. 1 million follower bang. Alhamdulillah adik. Style kan? Tanpa menggunakan payudara isteri dia. Tu yang style. Sebab kalau, dan tanpa cakap pasal orang. Style dia. Saya adalah content creator yang clean. Ada orang, dia ramai follower sebab dia cakap pasal orang. Dia ulas pasal orang, pasal rumah tangga orang, pasal keguguran orang. Faham tak? Dia punya content adalah cakap pasal orang. Spesifik.
ulas certain individu. Saya tak buat macam tu. Saya cakap pasal general. Ada yang terasa tapi general. Kedua, ada lelaki, dia menggunakan payudara isteri dia yang dimasukkan suak khabar supaya nampak besar, jadi dia letak isteri depan, buat macam makan-makan makanan. So ramai yang suka tengok. Wanita pun memang suka tengok payudara wanita lain, lelaki pun suka. Jadi ramai-ramai tengok. Dan dia jual produk kosmetik. Kalau keluarkan isteri dia tu, dia adalah Rosli yang kosong. So saya 1 juta follower, saya bangga dengan diri saya. Sebab saya tak ada tunjuk kemewahan. Betul tak? Kau pernah tengok saya kira-kira duit dalam private jet? Tak ada. Saya cakap rambut botak, spek ngam-ngam mata, lepas tu cakap. Tu je. Saya orang baru. Selamat datang. Jangan lupa follow saya, dek. Saya adalah orang yang awak takkan menyesal follow. Kawan student degree, nak avoid dari malas dengan surrounding dia. Contoh macam dengan kawan, jangan kawan dengan dia. Kalau kau top student, kawan dengan top student je. Kalau dia kata kau select, memang sepatutnya select. Memang kena select. Memang. Contoh, kalau kau malas-malas, lepas tu kau lepak dengan orang rajin. So, tanpa kau perasan, perlahan-lahan kau rasa macam tak selesa. Kau akan jadi rajin juga. Begitu juga sebaliknya. Tak payah kawan dengan dia orang. Student-student yang CGPA 2.2 apa semua, jangan lepak. Nampak kat kafe pun gerak je. Kalau dia cakap belagak, tak apa. Boleh belagak. Waalaikumsalam. Agama pun suruh select. Betul? Surah Al-Kahfi kan, korang semua baca Quran kan, tengok wajah semua Islam masing-masing, takkan tak baca Quran. Betul tak? Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Janganlah kau palingkan pandangan dunia, pandangan hanya kerana kemewahan dunia. So memang Tuhan ajar kita, memang kena select. Kena select, jadikan diri kita berdamping rapat dengan orang-orang yang sentiasa ingat Allah. Begitu juga sebaliknya. Okay? Bang, logo tu macam sesuatu. Ya, peace. Saya adalah ketua Primaslan. Awak tahu Primaslan? Freemason ni yang minum darah kambing tu yang jahat. Betul tak? Yang jadikan awak slave, 7 keturunan awak slave tu Freemason. Saya Primaslan. Dia baiknya. Dia lah untuk lawan. Faham? Tapi ada logo lah. Awak pengkaji Illuminati ke, dek? Dek, saya nak tanya awak. Nanti awak tanya kat grup-grup awak. Sepatutnya bila korang selalu kaji pasal globalist, all the elite, Illuminati, Freemason, who control the world, sepatutnya hidup kau jadi sesuatu lah. Logik tak kawan-kawan? Bila kau faham how money works, sepatutnya duit kau banyak. Cuma saya tak faham, macam mana korang yang banyak kaji, habiskan masa lebih kurang 613 jam kat YouTube, kenapa korang masih miskin macam dulu? Badan pun tak ada shape, nampak weak, tengkuk sejajar dengan telinga. Lepas tu miskin, tak ada achievement, cakap pun tak ada apa-apa yang boleh dibanggakan. Kenapa? Kat mana silap? Boleh saya tahu? Kat mana silap? Tak, otak saya berfungsi macam ni. Orang yang mengkaji tentang all the elite ni, sepatutnya dia reflect diri dia lah. Dia pandai nak position diri dia kat mana, betul tak? Dia escape modern slavery, dia hidup bebas, sepatutnya. Tapi ramai yang kerja tempat lama. Kenaikan gaji tahunan masih RM96. Kereta Alza first model pun belum habis bayar. Macam mana boleh jadi macam tu? Boleh saya tahu kat mana silap? Ataupun jadi ketagih untuk tahu je. Mungkin lah chip dopamin. Boleh jadi. Sebab tengok je tak apply.
Boleh jadi. Saya bangun pagi rasa mengantuk macam tak ada motivasi. Macam mana coach? Kalau bangun pagi ngantuk, terus masukkan tangan dalam seluar, uli-uli kepala takuk sampai biru, lepas tu tidur balik. Sebab dunia ni memang dia macam ni. Saya bagi tahu jujur saya boleh capai banyak benda dalam hidup sebab ada orang macam awak. Tu terang saya cakap. Terima kasih banyak. Saya jujur. Imagine kalau semua lelaki strong, rajin, buat bisnes, make more money. Seorang macam saya susah nak survive sebab persaingan banyak. So dengan adanya lelaki lembik ni, yang jenis susah nak bangun pagi, lepas tu ketagih minum toddy, lepas tu ketagih judi online, ketagih melihat orang lain bersenggama, bla 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 bla. Seorang macam saya boleh menang banyak. Jadi kepada kawan-kawan yang memang ngantuk-ngantuk, susah bangun, teruskan tidur. Okay? Saya perempuan. Perempuan pun sama kak, tu terang saya cakap. Perempuan pun ramai yang tangan dalam seluar. Cuma orang jarang cerita. Perempuan yang ketagih tengok orang lain bersenggama pun ada. Dia sama je, lelaki dengan wanita. Kalau dia jahanam, dia jahanam. Okay? So cuba awak tengok tidur pukul berapa, apa lauk makan. Cuba check. Lepas tu produk kosmetik yang beli kat TikTok shop tu, yang dia kata, awak nak kurus, tak payah bergerak, minum je ni. Okay, so, takkanlah tak payah bergerak, duduk setempat boleh kurus. Awak tak payah pantang makan apa-apa pun, tak payah diet, makan apa yang awak suka. Dalam 3 hari awak akan putih dan kurus. Lagi satu dik, kalau awak wanita mungkin awak tak perasan lah. Awak bayangkan awak overweight. Kenapa cita-cita awak nak putih dan kurus? Kenapa? Awak tahu tak, putih dan kurus ni dia macam bihun. Awak ibarat bihun yang berlega-lega dan berpelesiran. Tak elok. Sebenarnya kalau awak overweight, matlamat dia adalah untuk fit. Faham? Untuk awak ada tone lah. Contoh awak punya badan hourglass. Betul tak? Tak adalah sekeping, lepas tu putih. Kalau angin tiup pun terbang. Lepas tu saya tengok ada satu pattern. Wanita-wanita yang meroyan ekstrim ni, this pattern dia adalah dia putih, kurus. Lepas tu dia produk dia tebal. Kalau tekan jari ni nak jumpa pipi dia kena ambil masa 3 bulan setengah. Sebab dia tebal. Kalau kau tekan baru jumpa pipi. Lama. So benda-benda ni adalah real guys. Okay. Produk kosmetik. Sebab kulit ni organ terbesar dalam tubuh badan kita. Kalau kau pakai produk yang tak apa-apa, yang daripada apa ni, bahan-bahan dia adalah daripada kuku orang yang mati dibunuh, ataupun bulu mata yang kau sambung tu daripada wanita-wanita yang menamatkan riwayat kerana ditinggalkan oleh lelaki. So kau pakai apa, sebab tu kau nampak benda-benda sebalik mata. Kau nampak ada hantu jalan-jalan waktu siang, lepas tu kau meroyan jerit-jerit. Cuba kau check balik semua ni. Check balik. Lepas tu saya tengok dekat Malaysia ni, yang jahanam puncanya wanita ramai guys. Kalau kau tengok tiramisu beratur 16 km, semua wanita. Kadang-kadang kau tengok wanita yang dah tak patut makan pun dia paling depan beratur. Pelik kalau tengok. Kalau Mak Lasih datang negara kita, dia pening, dia tengok. Sepatutnya dalam fine dining, dessert ni orang makan last sekali. Okay, supaya nak hilangkan bau sup sirip ikan hiu, bau hanyir-hanyir, tidak macam tu. Tujuan dia ada tujuan dia dessert ni. Tapi korang saya tengok beratur dessert macam makan tengah hari. Apa pantek korang? Mak Lasih datang pening tengok macam mana yang jual dessert boleh jutawan. Sebab demand dia banyak. Faham tak? Cuba korang check balik. Okay, check benda-benda ni. Ni khas untuk wanita. Jangan marah-marah kak, saya cakap benda betul. Hormon bila tak stable je jadi wang. Faham? Lepas tu lepas bersalin tu jangan terus pergi IOI. Kau ni bangang betul lah. Anak tu merah lagi. Merah lagi. Sabarlah, tak lari IOI mall tu. Nanti akak dah habis, dah okey, dah sihat, pergilah kak. Tidur sana pun tak apa. Kita orang tak kisah. Kadang risau. Okay? Random ke apa saya cakap? Tak, saya cakap apa benda saya nampak guys.
Apa yang saya nampak, saya rasa macam tak yang laki pun tak passion. Pundek betul. Laki dia punca, rambut flat top, baju belang-belang, kiki lala. Tak boleh ke kau kekang bini kau? Astaghfirullahalazim. Ataupun kau memang nak bini kau mampus awal, supaya kau boleh bolot harta dia, dia punya business TikTok shop apa semua kau boleh ambil, barang-barang ramah dia kau boleh jual, supaya kau boleh kahwin dengan anak dara lain boleh jadi strategi tu. Kenapa lelaki tak kekang? Sebab dia memang nak bini dia mati awal. Kalau dia sayang, mesti dia kekang kan, betul tak? Okay. Buka topi kepala otak awak. Tak, korang ni siapa nak suruh saya? Mak saya suruh saya kerja kerajaan pun saya berhenti. Ini kan awak Rosli yang dalam kereta Alza, entah siapa-siapa. Tak ada orang boleh suruh saya. Orang masyarakat ni sistem suruh manusia jadi slave sampai umur 60. Saya tak nak. Bersahaja saya berhenti kerja. Bersahaja saya escape daripada slavery. Awak siapa nak suruh saya? Jangan suruh-suruh. Don't tell me what to do. Fuck you. Okay, ada soalan lagi? Baru mula direct selling, jual cookies. Tahniah tuan. Jual cookies ni tak rumit. Sebab bila kita meniaga, katakanlah sale tak ada, paling teruk pun boleh ratah cookies tu, betul tak? Contoh hari ni bawa 100 balang. Tak ada orang beli, perut lapar. Berhenti bawa pokok ceri, ratah 100 balang. Balik bini tanya, Bang, macam mana jualan? Habis ke? Tengok tak ada dah stok. habis dah, saya makan sendiri. Tak apa, sekurang-kurangnya awak kenyang. Bab makanan ni tak ada rumit tuan. Kan, benda makan. Yang kesiannya yang pakai blazer yang jual tafakul tu kesian. Betul tak? Bawa iPad, usung, pakai blazer Thomas. Jalan-jalan kat KLCC. Lepas tu perut lapar. Duit belum ada, sale tak ada. Takkan nak rata iPad. Itu yang keluar jauh sikit, cari mamak-mamak yang mampu milik. Baik, daripada KLCC, cari mamak yang mampu milik. Modal KLCC tahulah keras. Betul tak? Tak ada dalam 100 tak lepas. Food court pun makan modal. Saya buka kedai viral. Alhamdulillah. Ni viral yang Alustar ke? Sebab kalau belah Alustar, dia orang mudah viral. Saya pernah pergi. Dia senang je. Laksa viral Sempoi. Cucuk viral Sempoi. Semua orang viral. Kalau belah sana, dia viral sendiri tau. Maksudnya, tempah dekat printing, tulis je viral. Dia viral sendiri. Belah-belah sana lah. Saya tak tahu, dia memang pattern sana kot. Betul lah. Katanya orang utara dia tahulah. Semua orang viral guys. Padahal tak ada viral pun. Dia viral sendiri. Orang utara dia tahu. Dia tahu. Betul bang, saya orang Kedah. Kata semangat direct selling. Jumpa ramai orang je. Each no will bring the fucking yes. Ingat tu je. Lepas tu kena ada plan lah. Kalau jual seorang-seorang tak ada plan nak grow, tak ada plan nak bina team, nanti awak akan jual direct selling sampai awak tua nanti. Okay? Jangan lama-lama sangat buat direct selling tu. Sekejap je. Lepas tu zas. Ilmu pilih durian macam mana bang? Allahu Akbar. Macam saya duit banyak adik. Untuk orang yang miskin tak sesuai pakai teknik saya. Saya tak pilih, saya beli. Tak sedap saya beli lain, tak sedap saya beli lain. Dan saya boleh beli semua yang lacik tu jual. Saya lain, awak tak boleh ikut tips saya. Kalau orang miskin, dia macam Elok ke ni? ketuk. Betul ke elok? Nanti saya balik tak sedap balik. Faham? Dia lain. Orang miskin dengan orang ada duit, teknik lain-lain. Faham eh? Jangan marah, jangan kecil hati.
Ini adalah kejujuran yang benar. Waalaikumsalam. Saya meniaga dadih. Doakan perniagaan maju. Terima kasih. Selamat maju jaya. Selamat maju jaya. Semoga murah rezeki. Memandangkan ramai orang minta doa, saya ingat tahun depan saya nak buat bisnes baru lah. Service consultation datang sekali dengan doa. Apa pendapat korang guys? Okay ke? Sebab saya kan orang meniaga. Consultation datang sekali dengan doa. Okay ke korang rasa? 9,600 okay? Sebi doa orang dah buat Satu kali doa, satu layan. Abang meniaga apa? Saya jual-jual air leo je, dek. Sebab kenapa jual air leo bad, dek? Sebab modal tak ada. Sebab air leo kan datang daripada rembesan asid amino yang lalu dekat sistem pencernaan. Kalau awak belajar sains, awak faham lah. Daripada osteoporosis. Faham? So macam dia orang ni meniaga semua modal. Contoh nak beli bekal-bekal dadih, nak beli sirap. Lepas tu yang meniaga kek pun beli tepung. Lepas tu belum kira dengan laki dia terpijak tepung tu. Macam-macam. So makan modal, nak pergi hantar lagi. Macam air leo ni modal tak ada. Contoh saya jual 100 untung bersih. Kalau siapa-siapa nak try air leo saya, tekan link kat profile guys. Ada 31 Disember. Alah, benda-benda biasa je. Contoh macam mana nak gunakan akaun media sosial ni bertujuan untuk buat duit. Macam korang kan semenjak ada akaun media sosial tak banyak benda membantu hidup, betul tak? Korang banyak marah kerajaan. Lepas tu gunakan untuk cuba tackle awet. Betul tak? Berapa harga Leo? RM50 je. Siapa nak join tekan link kat profile guys. Tekan link kat profile. Tadi saya tak adalah apa pun. Adalah pengalaman sikit buka kedai gunting rambut, kedai fizikal. Pengalaman buat bisnes, buat produk, pengalaman bina 1 juta follower je. Betul ke kerajaan tak efek ke orang kaya? Aminul. Dek, awak ni mesti umur dalam 19, betul? Awak jangan pening banyak, dek. So macam saya dah hidup macam-macam zaman Perdana Menteri, termasuklah zaman Firaun dulu. Saya punya kesimpulan, dek, kita bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Nobody give a fuck. Okay? So, kita kena bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. So, kita yang kena bangunkan hidup kita. Kita yang kena do whatever it takes to bangunkan hidup. Waktu mengundi, kita pergi undi je. Cuma kita tak cerita ke orang lah. Tu je. Okay? Nak tanya pasal workout boleh ke? Boleh, dik. Apa tu? Pertama, macam korang kan subscribe gym tu RM80. Jangan guna semua. Korang ni penyakit lah. Ada orang dia penyakit kan, dia bayar RM80, dia guna semua. Dengan bola-bola yang besar tu, dia uli-uli dia punya tulang belakang. Dumbbell tu daripada kecil sampai paling besar, semua dia bedal. Semua mesin dia guna, dia siap-siap mandi, kering-kering rambut. Sampai kan coklat Mentos atas kaunter pun dia ambil. Sebab apa? Dia kata, oh aku dah bayar RM80. Aku nak kena guna semua lah, rugilah. Water cooler punya air pun dia minum. Bukan macam tu, dek. Okay? Back pocket dumbbell row boleh ke? Boleh. Yang penting, back ni ada beberapa kumpulan otot. Awak kena target semua. Faham? So, growth ni datang daripada bila otot kita rasa dia mencabar. Sama ada awak naikkan bebanan, sama ada awak tukar exercise, sama ada awak buat lebih perlahan. Faham? Tak kisah. Yang penting awak tahu awak target otot mana.
Mas perlu makan ke tambah berat? Tu apa dik? Suplemen ke? Makan lauk dulu. Try makan lauk. Dumbbell row enough to build all part. Tak cukup. Kena buat beberapa. Pull up kena buat. Steroid okey tak? Okey untuk sesiapa yang ada cita-cita nak naik stage, pakai spender dan sapu minyak gamat, ambil gambar, dapat trofi dengan satu hamper, ada bedak dan biskut. Faham? Contoh, total dia spend untuk steroid dan lauk 18,000. Menang dapat 200,500. Okey untuk orang, dia tengok cita-cita. Kau faham tak? Kalau orang tu dia nak naik stage, silakan. Kalau cita-cita dia adalah untuk menjadi kerani yang bila pakai kemeja padini tu nampak style, makan real food pun dah okey. Sebab penyudahnya awak tetap kerani dengan kenaikan gaji tahunan RM96. 7 hari wajib kursus di Institut Tadbiran Awam Negara. Okey, besar pun lengan macam mana pun, gaji sama macam biasa. Mana nak tahu bisnes kita tu sesuai atau tidak? Bila awak dah buat, kalau awak makin miskin, terus berhenti secepat mungkin. Tujuan berniaga lah untuk kaya dan bebas. Kalau makin awak berniaga, makin miskin dan makin jadi hamba abdi, hari ni juga stop. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Dia logik dia macam ni, dek. Kita semua berhenti kerja sebab nak berniaga kerana nak hidup kaya dan bebas. Kalau lepas berhenti kerja, hidup kita makin teruk daripada kerja, terus berhenti on the spot. Terus adjust. Jangan tunggu lama-lama. Okay? Tu je cara kira dia, dek. Saya pasal down. Dulu lebih stabil. Bagi kata semangat bang, Faizal. Tak apa, normal lah tu naik turun hidup. Awak tunggu dalam 40 hari nanti awak okey tu. Tunggu 40 hari, lepas tu tukar rutin hidup. Dia macam ni, Lan. Awak tak boleh expect hidup awak berubah kalau awak masih mengamalkan rutin sama. Contoh, hari-hari awak bangun lambat, tangan dalam seluar, uli-uli kepala takut sampai biru, lepas tu awak rasa lemah. Esok pun awak ulang balik. Lepas tu awak makan nasi warna biru. Pukul 10 awak dah kenyang sampai ke halkom awak ada nasi lebihan. Lepas tu malam tidur pukul 3-4 pagi. So itulah rutin awak setiap hari. Awak tak boleh expect tiba-tiba hidup awak berubah. Faham? Untuk ubah hidup ni kita kena ubah rutin hidup. Faham? Kita kena ubah apa yang kita buat setiap hari. Barulah kita ada harapan untuk mengubah kehidupan. Gaji 2,500. Pantek korang. Wajah saya dah nampak macam orang jual kereta ke? Munimak betul. Sebab tu ramai yang geng jual kereta marah saya. Bila diorang buat live, 3 orang je tengok. Itu pun semua yang tak ada income stabil. Payslip pun tak ada. Kesian guys tengok abang-abang jual kereta. Sebab budak-budak ni ramai masuk kat saya, tanya saya bukan jual kereta. Kiwak lah korang. Pergi tanya abang-abang yang buat live tu. Okay? Kau salah live ni, dek. Pergi tengok live diorang. Sian tengok kadang 2-3 orang tengok. Itu pun yang tanya pun banyak tanya, bang, kalau model yang ni bang, berapa bang? Kalau yang ni pula bang, dia tanya macam-macam. Orang tu pun minta lah payslip. Payslip saya tak ada bang, saya kerja sendiri. Awak kerja full time apa, dek? Saya tak ada full time bang, saya part time. Macam mana tu? Freelance. Guys, zaman moden ni kau kena tahu. Kau akan jumpa orang, kau tanya awak kerja apa? Freelance. Freelance ni kira style lah. Kau pun tak tahu dia freelance apa. Kau tak tahu. Kalau kau tanya awak freelance buat apa? Saya buat macam-macam. Saya kadang ada job dan tak ada. Freelance. Zaman moden guys. Saya je buat kereta live tak ada orang tengok.
Amai buat live beribu tengok Wan. Sebab tu lah kau bangang Wan. Jangan cik hati Wan. Korang ni tak pandai lah. Kau dah tahu kau Wan, kau jenis rambut flat top, spek pun dah kabur. Betul tak? Live pula pakai handphone Samsung Core B. Yang ni kabur-kabur tidak. Betul? Sampai orang keliru, bang ni kereta apa, tengok logo macam Proton. Macam Pro 2 pun ya. Macam ni, Lan. Kau cari mana-mana adik-adik intern perempuan yang masih merah tau. Ambil dia, bagi dia upah, bayar gaji dia, confirm dapat 3,000. Letak dia buat live, pasang lagu-lagu yang elok kat belakang. Suruh dia duduk depan. Baru ramai orang datang. Yang tak ada niat nak beli kereta pun boleh beli. Tak percaya kau tanya abang-abang korang yang kenapa dia orang buat personal loan. Ini semua kes. Ada wanita yang pakai baju kemeja butang terbuka sikit. Dia puji, Abang Salihuddin, wajah abang ni handsome berbanding dengan abang yang tadi tu. Abang tadi tu 100,000 dia buat. Kalau abang mesti 150,000. Faham tak? So, dia buat loan sebab dia geram tengok awek tu je. Rambut blonde, wangi. Syasha nama. Nampak pusat. So Syasha bukan mencintai pun orang kerja kerajaan ni. Dia nak commission je, betul tak? So bila dia close sale, Salihuddin ni terapung lah. Dia kena bayar balik hutang dia. Tapi Syasha enjoy. Syasha pergi Langkawi, pergi Hat Nyai, pergi Krabi, enjoy duit commission. Tak faham tak yang Pro 2 tadi? Tak, ni idea ni. Kiwak betul lah korang ni. Leader kau semua tak tahu sebab leader kau semua tak best. Kau tengok leader kau follower berapa. Macam mana nak ajar kau? Leader-leader kau yang jual kereta, dia pun tak tahu sebab dia follower dia pun 1,600. Itu pun 600 setelah kembali ke rahmatullah. Tinggallah 1,000. 1,000 pun majoriti semua 7 keturunan dia. Mak Jang, Mak Lang, Mak Long, Panci Mak, Wak apa menentah mana-mana datang. Semua saudara mara dia. Kau dengar ni, jangan degil. Leader korang pun tak ada follower, mana tahu. Sama lah, leader tafakul korang pun dia tak tahu. Awak kena buat post macam ni. Barulah awak akan mendapat jualan. Hey, shut the fuck up. Kau pun tak best. Kau pun tak best. Macam mana? Letih lah korang ni. Okay? Yang jual kereta apa benda semua, ambil adik-adik yang masih merah tu, dia orang pun tak ada job tu, bagi dia orang duduk depan ni. Faham? So bila dia orang mani-mani selok depan, duduk depan ni, seronok sikit orang nak tengok. Kan kau tengoklah, kau tengok yang orang meniaga beg kuning kan. Lagi satu macam adik-adik yang jenis lelaki-lelaki muda ni, Daniel, yang bangang-bangang ni, dia banyak tengok live wanita jual produk kosmetik. Kau faham tak? Sebab dia geram tengok live host. Perasan tak? Dia ni bibir merah, tek lalat atas bibir, sikit lagi nak masuk bibir. Lepas tu baju nampak macam dada-dada sikit. Dia geram. So kau bayangkan macam mana jantan boleh lepak tengok perempuan buat live jual produk kosmetik. Tak masuk akal. Melainkan dia nak try awet tu, betul tak? So yang bangangnya Daniel ni, dia ingat tu akaun adik tu, dia ingat tu akaun Syasha. Syasha ni kerja. Itu adalah akaun company dia. Dia bagi macam-macam gift dia bagi. Dan tu lah bos dia dapat. Bos dia Rosli, rambut flat top. Lepas lah dia mesej, "Hai Syasha, I lah yang bagi gift kerang, gift motor, gift ikan paus, train semua tadi. I lah yang bagi." Lepas tu yang bos dia Rosli pantek kau. Kau jangan kacau pekerja aku, boleh tak? Kau nak cari jodoh tempat lain. Kiwak punya budak. Membazir duit dia. Makan modal 220 habis. Faham? Ramai orang tak tahu guys. Ramai orang tak tahu. Adik-adik yang duduk tu, yang ramai-ramai yang elok-elok tu, dia kerja. Setuju kan kawan semua? Dia kerja.
So itulah strategi dia. Kalau kau nak jual produk beg kuning, kau dah try, Zafran, kau dah try buat live dekat bilik nombor 3. Kau sampai level kau cabut stiker zirapah anak-anak kau, ya Allah. Kau korbankan bilik permainan anak kau kerana nak berniaga jual beg kuning malam-malam. Kau dah try, betul tak? Berat 3 orang masuk, kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang tak ada langsung. Tengah cakap-cakap ni, tengah semangat cakap, bila kau nampak je view kosong, makin ke dalam suara. Tak ada semangat tu. Produk ni kalau anda dapatkan pasal Allah Akbar. Ada orang tengok. Apa yang aku buat ni? Adakah perniagaan ini tidak sesuai untuk aku? Ataupun haruskah aku meneruskan kerjaya aku sebagai pembantu takdir grade N1? Mungkinkah aku tidak ditakdirkan untuk berjaya di dalam dunia ini? Guys, sebab tu saya cakap kawan, jangan degil. Kau tengok, seronok tak tengok live saya kawan-kawan? Jawab jujur. Seronok tak tengok live saya? Ada ramai orang, kau ada kerja, kau nak keluar, tapi kau rasa macam susah nak keluar dari live Azrul Walter, betul tak? Sebab saya educate and entertain, kau faham tak? So saya tahu teknik dia. Okay, jadi inilah waktu dia berniaga. Ramai-ramai ni, siapa yang berniaga kat bilik nombor 3 masih keras, tekan link kat profile, join webinar saya. RM50 je guys. Kalau 1000 orang sekarang ni beli webinar saya RM50, baru RM50,000 untung bersih. Apalah sangat, betul tak? Okay, ramai-ramai tekan link kat profile. RM50,000 je untung bersih. Tak banyak pun. Saya dapat RM50,000. Kau spend RM50 je dapat knowledge yang harga ribu-ribu. Semua orang menang apa? Kan? Okay, tekan link kat profile Nanti 31 Disember malam. Kalau tak sempat masuk malam tu, boleh tengok rakaman. Tapi kawan-kawan, ini serius tau. Start Januari saya dah tak ada buat live. Januari saya dah tak ada buat live. Adalah, tapi mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali macam tu. So dia tak ada kerap. Macam sekarang kan saya satu hari 2 kali live, kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang setiap denyutan nadi buat live. Okay? Jangan nanti Azrul Walter dah tak relevan. Mana boleh tak relevan? Saya mengalir dalam darah masyarakat majmuk. Ada projek ke? Ada perkara sikit tuan. Ada perkara sikit. Macam sekarang ni, buat live ni dia perlukan masa kan. So saya ada masa boleh buat. Yang masa tu, tahun depan tu saya ada benda-benda yang saya kena hamburkan masa saya tempat lain. Okey, ada soalan? Saya dapat penempatan baru N1 ke bang? Ya, saya dipindahkan sebab bos saya tak suka saya. Biasalah orang kerja kerajaan, kalau dia tak suka dia tukar je. Saya tu hari melawan bos. Saya cakap dia, bos, kenapa bagi kerani makan bihun dengan kuih kaswi? Nanti dia orang makan lepu kepala otak bos. Bagilah makan rib eye ke apa, supaya otak lebih function. Jadi biasalah bos-bos ni dia tukar saya. Saya posting dekat Limbang Sarawak guys. Jadi kerani kat sekolah yang mana daripada rumah saya tu nak pergi sekolah kena naik sampan, lepas tu kena lintas lebih kurang 16 ekor buaya. Nasib lah nak buat macam mana. Sama ada saya teruskan atau berhenti. Tu je. Doakan saya kawan-kawan.
Kalau tak sempat tengok malam tu macam nak tengok. Nanti okey, siapa yang beli webinar tu, kawan-kawan dengar ni, nanti 31 hari bulan petang saya akan hantar satu link untuk masuk malam tu. Kalau korang tak sempat masuk malam tu, katakanlah esok korang buka email, tekan je balik link tu. Nanti korang boleh tengok balik rakaman. Faham? Simple je. Okey? Sebab abang saya berhenti main taik. Main taik tu apa, Dek? Sorry, Dek. Saya kadang-kadang, saya lahir tahun 2000. Tapi kadang-kadang yang korang yang lagi bawah ni, saya tak faham korang punya bahasa ni. Main taik tu macam mana? Judi ke apa? Nak jadi ayah angkat boleh? Boleh, tapi ada allowance lah. Saya tak jadi kosong. So, okay, saya nak pakai anak angkat 10 orang. Setiap anak angkat ni wajib bagi nafkah dekat saya sebagai ayah minimum 5,000 seorang. Okay, ada tak 5 orang nak jadi? Jika jadi macam anak lah, anak dengan ayah. So, anak ni bagi ayah duit sebulan 5,000. Lepas tu bagilah kereta sebiji, bel fire datang sekali dengan driver ke. Tapi driver saya tak nak yang rambut flat top Okay. Yang rambut flat top tak nak. Botak tak apa. Botak ataupun rambut belah tengah okey. Okey, sambung berbual. Sikat ke belakang. Ada geng driver ramai dalam live saya ni. Siapa geng driver? Geng driver ramai. Yelah, hari Senin ni bawa bos dia meeting. Datuk cakap kat Datin, hari ni ada meeting tapi sebenarnya tak pun. Driver dia tahulah. Sebenarnya hari ni lunch dengan wanita simpanan. Driver ni, kalau dia tutup mulut, Datuk bagi allowance RM1,000. Bila jumpa Datin, Datin tanya, You bawa pergi mana Datuk? Betul ke Datuk meeting? Baik you ceritakan apa tu betul? kalau dia buka cerita, Datin bagi RM5,000. So, Datuk dengan Datin dengan wanita simpanan semua rugi. Untung bersih driver. Driver untung bersih RM6,000. Campur gaji semua RM12,000 dalam tangan. Kerja 3 bulan cukup lah. Lepas tu dah boleh buat modal meniaga burger. Betul tak? Tanya geng driver dia tahulah. Nak hidup. Driver paling banyak pegang rahsia. Ya. Tapi dia tak kosong. Dia ada allowance rahsia. Dia boleh gunakan rahsia tu untuk ugut bos dia. Naik driver lah macam tu. Boleh, tapi nak jadi driver ni, isteri mestilah tidak mengongkong. Sebab driver ni waktu dia tak sama macam cikgu sekolah. Betul tak? Cikgu sekolah petang-petang boleh basuh kereta Alza. Seronok, faham tak? Main-main dengan anak kat taman. Alah, orang je kerajaan. Driver lain. Kadang outstation, polis, hantar bos airport, bla bla, 2-3 pagi. Cikgu sekolah masih pakai Avanza bang. Ya. Okay, ada soalan ni kawan-kawan yang faedah sikit. Guys, yang kat belakang tu, korang kena tolong saya masuk dalam live ni komen. Kalau korang tak komen, yang komen-komen ni kau tengok semua yang merapu, ini semua geng budak-budak kelas seni perdagangan. Yang kelas-kelas ujung, yang SPM out. Memang dia orang nakal sikit. Kat sekolah pun cikgu tak berani masuk kelas dia orang dulu. Jadi kelas dia gelap tau. Jangan bagi dia orang conquer ruangan komen ni. Okay, yang mana geng-geng kat kelas-kelas sains, korang kena tolong saya ke depan sikit. Kalau tak, dia orang conquer. Bukan-bukan dia orang tanya, Imas,
Apa pengisi webinar? Dia roadmap tuan, macam mana kita nak susun perjalanan monetization kita punya media sosial. Kalau bini Queen Control tak mimpi jadi driver, betul? Macam mana saya nak besarkan jaringan kalau nak jual keripik part time? Allahu Akbar. Jaringan apa tu dik? Networking ke? Itu hari masa perjumpaan ada abang tu jual keripik. Dia ada banyak jaringan dik, letak kat Petronas apa semua. Tapi payment lambat lah. So guys, dia macam ni Boleh ke saya share sikit pasal bisnes? Boleh? Dan join lah Laila. Baik Puan Laila, jumpa nanti. Macam mana nak handle bini suka merajuk? Nak handle cara elok ke cara sebalik mata? Okay, pasal bisnes Okay. Ini saya punya jap. Apa tu Min? Guys, webinar 8 lagi guys. Kasih bidas boleh? Ada 8 lagi webinar. RM50 je sesiapa yang nak tambah-tambah ilmu baru pasal media sosial ni. Saya ramai kawan-kawan saya meniaga tau. Cuma satu benda yang saya tak stop buat, yang diorang semua tak buat adalah membina akaun media sosial. Ramai kawan-kawan saya bila jatuh, dia susah nak bangkit. Sebab itulah media. Guys, korang setuju tak dengan saya bahawa akaun media sosial ni kalau kita bina betul-betul, dia boleh jadi kita punya aset digital. Setuju? Siapa setuju dengan saya? Tak, ini serius. Kita cerita pasal modern world punya business. Dulu memang tak ada benda-benda ni. Setuju akaun media sosial ni. Maksudnya kalau kau ada bisnes lain, kalau jatuh teruk macam mana pun, sekurang-kurangnya kalau kau serius bina akaun media sosial ni, kau ada follower, kau boleh bangkit balik, macam-macam kau boleh jual. Ini real guys. Sebab tu kalau tanya saya, kadang-kadang ada orang dia tak nak buat sendiri benda ni, dia rasa rumit lah apa kan, so dia hire lah staff. Tapi kalau tanya saya lah, kalau orang lain yang buat, dia tak sama macam kita. Kawan-kawan setuju semua? Kalau kita hire orang kan, dia yang postkan bla bla bla, tak sama macam kita guys. Dia orang buat tu sebab kerja. Lepas tu dia orang boleh berhenti anytime. Kalau dia orang berhenti, nanti tergapur. So benda ni, seorang usahawan di zaman moden, dia sebagai individu, dia mesti mahir benda-benda melibatkan media sosial sekurang-kurangnya. Faham semua? Kawan-kawan? Faham? Tak kisahlah korang dah kaya ke, ada ratus-ratus juta ke, tak kisahlah. Betul? Kau bayangkan dalam sejarah perniagaan, inilah zaman orang boleh launching produk dalam tempoh orang belum sempat bernafas, sale dah juta. Macam Khairul Asmadi tu. Lepas tu korang tengok, inilah zaman bermula daripada akaun media sosial, boleh jadi media company, boleh pergi listing. Yang apa, KL Foodie tu, korang ada baca kan? Dia mula dengan akaun media sosial dia, review char kway teow, ni kerang besar, ini kerang kecil. Review apa ni, lauk-lauk, sampai pergi listing guys. Power kan? Power media sosial. Okay, apa yang korang perlu lagi satu, siapa belum try belajar dalam Walter University punya apps, korang isi borang yang saya letak ni. Betul bang, KL Foodie masuk bursa? Ya. Tapi dia pergi listing dia punya company media lah. Cuma dia bermula dengan media sosial. Power kan? Dulu tak ada, orang tak terfikir benda ni boleh pergi listing.
Tapi bila dah ada orang buat, maksudnya ia adalah data bahawa media sosial ni very powerful. Media sosial boleh mengubah kerajaan. Kau setuju? Kawan-kawan. Kau tengok kempen pilihan raya all over the world. Siapa kontrol naratif media sosial, dia menang pilihan raya, guys. Power. Sebab tu orang sanggup bayar influencer berjuta-juta. Ini adalah aset zaman moden. So tak rugi, guys, bina benda ni. Tak rugi. Kalau tanya saya, tak rugi. Orang akan nampak kau macam bangang lah. Saya kalau orang lalu tengok saya buat live macam tak ada masa depan, guys. Orang yang lalu pakai baju kemeja tu, baju masuk dalam, dia tengok saya apa benda lah, buat live apa, tengok konten-konten, tak ada mengarut bla bla bla. Dia tak tahu income dia sebulan tu saya boleh dapat dalam tempoh bla-bla-bla. Kau faham tak? Kalaulah dia tahu. Abang Aziz tak ambil job promote politik ke? Oh tak, sebab saya orang berniaga. Saya ada prinsip lah. Saya macam ni, saya nak duit orang UMNO, orang BN, saya nak duit orang DAP, orang PAS, orang keadilan, semua parti, muda, tua semua. Saya orang berniaga. By the time saya start cakap pasal satu parti politik, maka ada ramai geng yang lain dah tak nak spend duit kat saya. Bijak tak saya? Sebab saya businessman. Saya ni macam ni, ada orang dia influencer sahaja. Macam saya semua. Saya influencer, content creator, business owner. So saya, kalau politik tak lah, rugilah, saya rasa rugi. Saya boleh nyak duit. Dalam ni kan, orang boleh kawan dengan saya semua. Dalam ni, bukan semua suka kerajaan yang sekarang. Setuju kawan-kawan semua? Dalam ni, ada yang tak suka, ada yang suka. Tapi kenapa dia orang boleh lepak sini dengan saya? Sebab saya tak cerita benda-benda yang dia orang tak setuju. Faham tak? Betul tak? So saya tak ambil lah job tu. Artis kalau buat show dibayar RM15,000 bang. Tengok artis lah. Kalau artis sendu, contoh itu hari ada orang jemput saya, Encik Aziz, saya ingin jemput Aziz memberikan motivasi. Encik akan sepentas dengan penyanyi-penyanyi terkenal seperti Roy Sempang Pulai. Ya Allah, Azimah Abdul Razak. Tak siapa-siapa. Siapa guys? Roy Sempang Pulai siapa? Terkenal pantai dia. Kalau nak jemput pun cubalah yang betul-betul. Ya, carilah yang elok sikit nama. Salimah binti Abdul Razak siapa guys? Saya tak tahu. Ya ke famous? So artis pun sama dik. Kalau orang tu dia penyanyi, bukan semua penyanyi dia masyhur. Pelakon pun sama. Bukan semua. Ada yang keras, ada yang setahun sekali bawa dia payment. Memanglah sekali job dia katakanlah RM80,000. Tapi kalau bahagi 12, income dia macam kerani syarikat swasta, sama je, membagi 12 lah. Faham? Tapi dia style lah, orang nampak dia. Dia pun watak jenis ragut beg makcik baru lepas keluar pasar, yang bukan watak. Faham tak? Lepas tu cuit-cuit apa ni, orang tengah berniaga burger, dia datang ugut, watak-watak yang kenalah dengan payment dia. Terima kasih yang baru follow. Tuan suka watak apa? Berlakon ke? Berlakon saya tak nak lah. Berlakon rugilah. Baik jadi betul-betul. Kalau orang tu offer saya berlakon jadi kaya. Kau tahu tak, ramai pelakon, dia berlakon tu dia kaya, tapi bila dia dah habis berlakon, dia miskin.
Saya tak nak berlakon, saya nak betul-betul. Faham tak? Waktu berlakon tu, dia duduk dalam rumah banglo kau tahu. 16 orang mate. Tu berlakon. Tapi kalau betul-betul, dia duduk rumah flat yang mana kalau nak keluar kereta, dia kena call nombor telefon orang tu tinggal kat dashboard. Tapi kereta orang lupa tinggal nombor. Payah orang marah-marah. Tenang-tenang kereta. Lupa tarik handbrake. Bukan, lupa turunkan handbrake. Buat kau kata saya nak cerita senjata worldwide market. Cerita je dek, hidup hanya sekali dek. Buat je. Bila awak nak buat tu, orang macam memang akan gelak dek. Semua idea kita orang akan gelak sehinggalah dia jadi. Betul tak kawan-kawan semua? Saya dulu saya kat kawan-kawan saya, aku nak hidup macam ni. Kawan-kawan saya kerani yang hisap okut saat semua gelak. Dia kata kau jual minyak rambut macam mana hidup kau nak senang? Minyak rambut macam kiwi ni. Mana boleh? Semua gelak. Lepas tu saya cakap, aku ingat aku nak pakai kereta konti lah. Dia orang semua larang. Dia kata apa? Kereta konti maintenance tinggi tau. Protect lagi, maintenance. Tak payah kereta konti ni. Saya tanya dia orang. Lepas habis makan, dia orang semua buat wajah macam wajah tak tahu tau. Okay? Jawapan dia saya kena bayar lah. Dia orang bagi cadangan ni, jangan beli kereta konti. Lepas tu makan dia orang saya bayar. Lepas tu nak pergi kat kereta, saya tengok semua masing-masing Myvi convert paso kereta. Ada yang tompang rakan, Kelisa Gino tau. Dia beli second hand dah sekali dengan bumper Gino. Steering ada macam kayu sikit. Lepas tu saya fikir, pantek dia orang ni motherfucker. Buat apa aku dengar cakap dia orang pun tak ada logik tak? Buat apa aku dengar cakap dia orang pun tak ada. Dia orang pun pakai Kelisa Gino, Myvi convert paso, ada bulu-bulu jembut atas dashboard. Buat apa nak cakap dia orang? Start tu saya bijak sikit. Saya banyak guys, saya belajar. Dulu tak ada orang ajar guys. Sebab tu saya suka didik orang lain. Saya banyak saya try and error, saya faham pasal hidup ni, bagaimana otak manusia berfungsi, mindset, mentality. Salah ke miskin? Tak salah. Dalam syurga ramai orang miskin. Cuma belum confirm. Bayangkan awak kat dunia miskin, tiba-tiba bila mati masuk neraka. Tu yang risau. Saya tak berani ambil macam tu. So kat dunia saya kaya. Sebab bila kaya ni, contoh kita boleh buat baik banyak. Pakai duit, buat benda-benda yang melibatkan jariah. Lepas tu banyaklah benda boleh buat. Dan kalau mati, at least saya puas hati lah. Okay? Miskin tak salah. Miskin tak salah, cuma pejuang miskin ni, orang yang sama juga penyudahnya marah kerajaan. Orang yang sama juga akan marah kenapa tarif elektrik naik. Orang yang sama juga akan marah kenapa cikgu tak boleh fokus dekat anak dia yang mana dalam sekolah kerajaan tu satu kelas 43 orang. Orang yang sama. Korang setuju kawan-kawan semua? Orang yang komplain ni adalah orang yang sama bagi tahu dekat dunia bahawa salah ke miskin. Cukuplah hidup apa adanya. Orang yang sama guys. Pattern. So kau miskin tak salah pun. Yang salah adalah bila kau komplain. Itu yang rimas. Kau dulu siap buat video lagi. Aku ingin miskin. Jangan cuba menjual apa-apa produk kepada aku. Aku memang ingin meneruskan kemiskinan 7 keturunan. Kerana di dalam syurga ramai orang miskin. Buat video. Siap tulis kat bio dia, cita-citaku untuk miskin. Siap bagi tahu kat atas, kat bio. Tapi bila contoh bila beratur ramai-ramai kat KK Mart nak redeem yang apa kerajaan bagi tu, dia marah. Dia kata apa beratur ramai-ramai ni sistem rosak. Pantek kau.
Kiwak betul. Benda per memanglah ramai. Kalau kau tak nak ramai, kau pergi Mercato kau tahu. Kau pergi dekat Mont Kiara ke mana-mana yang supermarket dia dalam 3-4 orang je. Kau yang nak. Kan biasalah bila miskin ramai-ramai, kat NSK pun beratur ramai-ramai, standard lah. Lepas tu bila anak kau sekolah pun, sekolah yang ramai-ramai. Anak-anak pun makan jenis, kau tahu kopok leko potong kecil-kecil yang lebih kepada tepung, tahu? Makan yang itu. Lepas tu bila jawab exam terkebil-kebil. Sebab apakah JWW Birch membiarkan kibas menendang platypus di hadapan para mesuara? Sebab boleh. So, kau kena faham lah. Duit adalah asas terhadap banyak pilihan dalam hidup. Kan, memang kalau kau memang nak miskin, kau tak banyak akses dalam hidup lah. So, kau tak boleh komplain. Itu je. Saya okey kalau orang tu dia memang nak miskin dan dia tak marah-marah. Saya okey dengan dia. Yang saya tak okey kalau orang tu dia nak miskin, lepas tu dia marah-marah. Semua orang dia marah. Tu tak okey lah. Kepada yang nak miskin, semoga tercapai cita-cita untuk miskin. Dan jangan lupa pakai jaga amalan sebab mungkin dia ingat miskin confirm masuk syurga. Belum tentu. Bila tengok balik Al-Fatihah pun tak berapa betul tu. Kalau jadi imam pun banyak ambil zuhur ngasar sebab tak banyak pakai surah. Allahu Akbar, takbir je kuat. Isteri dia kagum tengok suami saya seorang imam. Imamilah saya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Maghrib dengan Isyak cuba kau tolak dia depan. Dia tak berani. Sebab dia modal tak banyak. 3 kul je. So dia fikir kalau Maghrib dan tak, contoh Qul Huwallahu Ahad, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga dah tak ada modal. Sebab Isyak 2 tu takkan nak ulang balik. Nanti isteri tak Zuhur lah. Jangan marah kawan-kawan Jangan marah. Ini benda betul. Korang gelak ke guys? Saya tertanya-tanya, adakah kalau emoji gelak tu maksudnya korang gelak depan handphone ke atau gelak emoji je? Boleh saya tahu? Gelak Oh, Alhamdulillah, saya seronok tengok korang happy. Ada orang dia dah 600 tahun dia kesugulan guys. Bila tengok live saya, dia tersenyum. Saya Alhamdulillah, saya tak tahulah amalan mana yang akan tolong saya masuk syurga ni. Saya tak tahu. Mungkin sebab saya gembirakan orang pagi-pagi. Ada yang, kau tahu tak, dalam ramai-ramai ni ada yang dah lama tak berak. Sebab sembelit ni guys, zaman moden ramai ada problem, tapi kita tak boleh nampak daripada wajah. Kan, kau nampak wajah dia macam keras je. Ramai orang ada problem tu. Nak berak susah. Macam-macam. Siapa yang boleh berak, syukur banyak guys. Macam-macam rezeki Tuhan bagi. Berak mudah, beristinja mudah. Ada orang berak mudah, air pula tak ada. Kena pakai batu-batu yang tidak tajam. So, ada banyak benda sebenarnya kita boleh syukuri dalam hidup ni. Banyak. Okay, cuaca Malaysia ni, ya Allah, cuaca nak hidup senang. Siapa duduk kat overseas, pernah pergi overseas, dia tahulah. Kena musim-musim sejuk, -4 guys. Nak kencing pun tak keluar air. Faham? Keras dalam pundi kencing. Nak bernapas pun susah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah bagi kita. Alhamdulillah. Topik semua, saya punya live semualah. Sejarah ada, geografi, geopolitik. Orang dulu cakap pakcik sebelum meninggal dia buang air besar, dia lega. Ya. Agama, betul? Agama, rezeki.
Sebab orang zaman purba-purba sebelum datang agama dulu, dia lebih tengok bintang. Wow, Dia pegang kepala takut kawan dia, dia pegang balik. Dia orang tak tahu guys, jalan 3-4 orang, dia orang tak tahu bahawa harimau tu tak boleh dekat, sehinggalah dia tengok kawan dia kena kunyah tengkuk dia. Bau dia terlukis kat gua, harimau jangan dekat. Kita sekarang ni alhamdulillah, betul tak? Kita syukur guys, kita tahu banyak hasil daripada yang dulu-dulu. Dia orang tak tahu, sehinggalah ada kawan dia kena ratah tengkuk depan mata dia. Oh,